solat raya adalah kita dengan Tuhan, manakala zakat dan korban pula adalah kita dengan hamba. Okey, dalam buku Message Tip Al-Quran ini, kita ada bahaskan mesej-mesej yang menariklah dalam Al-Quran. Antaranya surah Baqarah ni, dalam ayat ketiga, Allah Azza wa Jalla menceritakan ciri orang bertakwa, iaitu wa yuqimunas salah, dia sentiasa mengerjakan salat. Yang keduanya adalah dan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka sentiasa infak. Sebenarnya dua amalan ini merangkumi dua konsep yang berbeza. Wa yuqimunas salah ni dia adalah konsep ta'abbud ataupun hamba kepada Tuhan. Kita mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara kita mendirikan salat. Yang keduanya adalah ini merupakan konsep hamba dengan hamba ataupun manusia dengan manusia dengan cara kita memberikan infak. Dan sebenarnya kalau kita tengoklah dalam beberapa ibadat kita kan, contohnya kita ada solat raya. Okey, solat raya fitri ini kita digandingkan dengan apa? Kita ada zakat fitri. Okey, begitu juga kita ada solat raya adha ataupun raya korban. Di situ kita pun ada korban. Dan di sini kita lihat ada kaitan tu. Ini adalah solat raya adalah kita dengan Tuhan, manakala zakat dan korban pula adalah kita dengan hamba. Dan ia menepati ayat kedua dalam surah surah Al-Kawthar, fasalli li rabbika, kerjakan salat kerana Tuhanmu. Yang kedua adalah wanhar, dan berkorbanlah, iaitu hasil daripada korban kita agihkan daging-daging itu kepada orang yang memerlukan. Jadi ada dua nilai, kita dengan hamba, kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita sesama manusia.